Kemudian fihi boleh dipeluk oleh hudan. Jadi kalau kita baca zalikal kitabu la raiba fih, boleh kalau kita baca gitu tak? Kita ambil daripada zalikal kitab, boleh? Maka dia akan jadi ayat paling power. Ayat paling power dalam bahasa Arab, di mana zalikal kitab menjadi mubtada, la raiba fih menjadi khabar atau cerita tentang kitab dalam bentuk ayat. Maknanya khabar dalam bentuk ayat. Ayat pula ayat paling besar, ayat yang ke-10. Kita panggil ayat 10, ayat nombor 10. Jadi nak maklum sahabat semua yang mendengar ayat zalikal kitabu la raiba fih, ayat paling canggih Allah letak di awal-awal Al-Quran. Sebab kita belajar baru ni, zalikal kitab pun boleh dah satu ayat. Itulah kitab baru ni. Betul tak? Tapi kalau kita pergi gabung pula dengan la raiba fih, maka zalikal kitab akan jadi mubtada, la raiba fih, tidaklah satu keraguan pun ada di dalamnya sebagai cerita kepada zalikal kitab kita itu. Maka sebab itu apa-apa yang berlaku dalam jiwa orang mukmin, jika dia tidak mahu terima Al-Quran bermaksud, dia ragu. Apalagi kalau dia tidak mahu belajar, dia ragu. Apalagi kalau dia tidak mahu kaji, tidak mahu baca, dia adalah orang yang ragu. Tapi orang tak berasa. Apalagi kalau dia tak pernah ingat pun kepada Quran. Tak ada dalam memori dia Quran. Apa itu Quran? Facebook ada. Alkitab juga. Zalikal kitab mana? Facebook. Betul tak? Zalikal kitab apa? Twitter. Apa? X. Zalikal kitab apa? WhatsApp. Zalikal kitab Instagram. Hatu kita hari ni. Itu banyak tu. Maka sahabat semua, Allah tak bagi gitu dah. Itu kita baca.